Hi, good morning. Where are we? Kita orang baru saja berada di Genting Sempah. Sekarang kita baru lepas subuh. Nak makan tapi mana babang? Jom kita jalan ke sana. Tadi babang pusing ke belakang tengok dia macam mana. Macam tu nak teman. Tengok view. Naya. Naya. Okay, assalamualaikum guys, selamat pagi. So hari ni kita akan ke kampung saya. So apa yang ada dekat kampung saya ni kan? Semua tanya-tanya Fakar ni kampung kat mana? Sebenarnya saya ada 2 kampung. Kau kan 3 lah. Kau pula 3 je? Ya, satu lagi ni Kelang. Oh, tu kira juga? Kira juga. Tempat kita bermuastatin tu kat kampung. So kita hari ni saya akan balik belah bapak saya, iaitu di Pekan Pahang. So kita akan tunjuklah apa yang best dia di Pekan ni kan. Jom let's go guys. Okay, let's go. Okay guys, kita dah masuk area Maran bila kita sampai je ke area sini, kawasan sini, tengok guys, lama betul aku tak balik kampung guys. Tengok dia punya kabus tu memang tak cerita banyak So inilah yang dipanggil nikmat balik kampung. Tengok guys, mamat ni tak sejuk pakai ihram. Oh guys, tengok guys, bukit tak nampak guys. Bukit tak nampak Yalah. Okay, alhamdulillah kita dah masuk apa ni bang? Palu ini. Oh, Palu ini. Kita dah berada di Palu Inoi. Ini kedai tempat breakfast. Nanti hari apa? Petang ni? Hari Jumaat. Ada pasar. Hari Sabtu ada pasar. Walaupun pasar dia macam tak seberapa tapi best gila pergi. Okay, jadi kita jalan depan sikit dan kita boleh masuk simpang kampung. Okay guys, so kita dah pun masuk ke kawasan kampung saya di Pekan Pahang ni. So kita boleh tengok jalan yang kita masuk ni agak sempit, disebabkan di sebelah kiri kita sekarang ni Tak ada air? di sebelah kiri kita sekarang ni betul-betul lah Sungai Pahang Tapi tak ada air. Oh, dah sampai. Deden. Nak tengok itik tak? Ada itik Deden. Nak tengok itik. Sampai ni. Itik. Kenapa jangan? Kenapa yang Shopee tu tak ada jualan? Mana jualan dia? Cuba. Adik. Tak dengar lah. Patut tak dengar. Apa pula tu? Ya betul. Patut tak nampak lagi. Sana. Dah berapa sana? Siap bah? Ya. Maju? Maju. Kat kedai. Oh. Jom. Kamu. Jap. Aku kat kampung. Dah. Wow, what's that? Sibuk balik tengok itik. Pergilah masuk yang tu. Masuk. Jangan kotor baju. Ya Allah, ada tulis-tulis itik. Oh, dia pun menetas begitu je. Dia macam tak. Dia what's that? Banyak itik.
Assalamualaikum. Oh, the smell of kampung. Where are you, Dik? Adik, where are you? Jom kita pergi dapur, jom. Wah. Benar lah apa yang tak pernahnya. Dah lama tak datang je. Oh, ini dia. Comel je rumahnya. Berat Ini daripada tadi dah tidur je. Lepas tu sampai nak makan. Yang koyak dah kotak tu. Tadi sebab berhenti Petronas, Mama nampak ada Dunkin ni. So I beli je lah. I beli yang semua macam base coklat je. Kalau beli lain tak nak. Adalah. Tu Oreo lah macam biasa. Yang lain semua coklat je. Apa dia? Jangan. Tidak. Masya Allah. Mocu masak tak sampai sejam. Laju gila. Macam lauk kita ada. Duduk sini. Wow. Yeah. Pantai di pelaut. Tak banyak lah makan. Ini aja, aku nak makan ni. Rasa. Rasa sikit. Bagi dia rasa sikit je pahit. Pahit Sekarang kita dah sampai Pekan. Kita nak pergi beli puding raja. Ini lo puding raja saja ni. Ada terus yang rumah ada kereta ni. Bukan nanti. Tapi Nak beli puding raja dekat dalam rumah orang. bengkel je dia baru. Dia orang buat memang jual puding raja macam kat rumah. Besar. Ni dia. Sampai tu sedap je. Sampai hitam. Oh, why? Mula buat-buatnya apa tak buat. Okay, kejap lagi kita bincang dengan orang tua kau Orang tua kau buat penat abah. Dia tak payahlah. Nak lah sampai hitam. Stop. Ni berapa ni? Sampai hitam. Ha? Kita bukan nak makan nasi kat rumah apa. Ha? Kita bukan makan nasi kat rumah pun. Darurat lah. Darurat. Dia kena makan sejuk-sejuk. Oh my god. Sedapnya. Saya nak makan je tu. Beli bawa kat rumah orang kan. Bapa makan. Buat apa? Ni pun mengancam kan. Kak Mel lah rasa. Ya, nanti. Takut orang makan tak biasa. Dia dah jemu dah bah. Orang ni. Ini kalau Kak Wati buat lagi sedap. Ya. Ini kuah dia macam. Kuah tu panas. Ada Den, buka pot lekor tu ah. Meh makan tu.
Ni makan bertabak ni. Awak makan bertabak okey yang tak urus orang benda tak urus. Tabak bertabak mana? Saya jadi heran tengok benda tu. Dia nak isap ke nak apa tu? Tu, kamera ya? kamera. Sekarang dah. Abang Abang ni ingat tu. benda nak isap hela ke? Ke lelak ke benda? Kau ada pandang tu. Tabak Pandang mana? menung gitu. Ni bertabak mana tadi? Kasar. Oh, tabak. Dia buka tingkap tu. Dah sampai tu benda ni. Dia macam nasi yang Caesar. Ya. Apa kata Taman Negara dekat je. Oh, ya. Haji. 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 Haji nak. See? Haji. Ada mosquito repellent. Ada ubat nyamuk. Kita beli. Alah. Faham ke? Tutuplah, bah. Cepat. Orang semua tengok ni. Ha. Tutup. Tak, bangun tutup. Orang semua tengok. Bah. Dia tak nak tu. Tutup. Cepat. Cepat. Baba. Sayang mayang, Baba tutup. Cepat. Cepat. Laju-laju je. 1, 2, 3. Ah, tutup lah. Masalah dia. Ya, Baba menang. Kucing. Simple. Boleh lompat trampolin. Sakit dia. Dia jangan ni. Sakit ketiak dia. Tu sebelah. Sini kan. Dia ajak aku balik kampung. Tidur kat kampung. Ha? Lepas tu semua benda ni aku yang bentang. Sebab dia tak nak angkat. Dia buat-buat lah dukung anak time-time tu. Kan? Betul. Hei. TV. Tak boleh? Lah bunyi kipas ke? Aku ingat bunyi itik. Janganlah kesian dia adik tu. Kan? Kita dengar bunyi ketuk-ketang di dapur. Anak, tak anak. Tak payahlah. Apa? Ha? Nasi goreng. Jom kita makan. Besok makanan dia berbaris. Okay, Bang, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul almost 10. So kita akan pergi breakfast. Lepas tu kita akan bergerak ke Kelantan. Tak, lambat juga kita pergi breakfast pukul 10. Sebab budak-budak ni bangun lambat. Bapak dia pukul 6 tadi dah bangun. Ya ke dia? Nyapu lalu-lalu. Dia jumpa sabun apa tadi? Sambung katak. Sabun katak kan? Lepas tu kenapa dia lari? Tak, itu bapak dia pun lari. Mana ada bapak lari? Bapak sap! Macam tu dia. Mana ada tipu. Lepas tu dengan plan gila dia malam tadi, dia plan dan terus book hotel kat Kelantan Boleh Aku ikut aje lah. Ah? Kelantan. Kelantan. Tahu Kelantan. Tahu? Patuk dah lead dulu nak pergi breakfast. Cantik kamu. Breakfast nasi dagang.
Kenapa kamu sembunyi? So mungkin kita akan kena celup tepung dulu. Kita kena celup tepung. Lepas tu Itu yang saya mahukan. Lepas tu baru kita sambung balik perjalanan ke negeri Kelantan. Yes, so kita akan merentasi satu negeri lah. Yes, kita akan melalui daripada Pahang ke Terengganu, Terengganu ke Ke Kelantan. Kelantan. Dan mungkin ke Thailand. Jangan. Oh, tak ada. Dia pas-pas ni. Satu nampak arena. Nampak tak? Ya, ramai orang. So ada kawan baba ni, dia berhenti dekat arena. Itulah, arena tadi tu. So dia pun pergi berak. Dia berak. Dia dah habis berak. Dia nak start kereta dia tak boleh start. Padahal minyak banyak. Dan kereta dia tu kereta baru. Tak ada apa-apa masalah pun. Kereta tak boleh start. Lepas tu dia call kawan dia. Dia kata, tolong aku kereta aku tak boleh start ni. Kau kat mana? Aku ada dekat arena Perasing ni. Kau selawat banyak-banyak. Kau istighfar banyak-banyak. Kau baca ayat kursi. Lepas tu kau try start. Telefon jangan letak. Biar je. Dia tak bagi letak telefon tu kat kawan dia. So bila dia baca ayat kursi, selawat, lepas tu dia start kereta dia, boleh start. Lepas tu dia kata, boleh pula start. Okay, kau belah daripada tempat tu cepat-cepat. So dia pun belah. Dia belah. Lepas tu dia jalan tu, dia nampak signboard arena Perasing. Maknanya arena yang berhenti tu arena apa? Faham tak? Maknanya tempat dia berhenti tu Bukan arena Perasing. bukan arena Perasing. Itu mungkin arena yang tak tahu. Mungkin itu adalah hutan je semata-mata. Lepas tu bapa tanya, ada berak tu semua macam mana? Tu ada tak tahu. Dia lost. Itulah salah satu cerita. Saya tak tahu lah you guys faham ke tak. Faham tak? Kita hari kita dekat ayah bawah. Keprimula batu buruk di tepi pantai. Laut biru di Tanjung Jangan, tempat relax. Orang dok kaca. Tempat relax, anak-anak dara, comel-comel belakang. Na ganu kita. Na ganu kita. Lagi tak jalan pula. Banyak Kita bawa kitchen tu. Banyak dah celup tepung ni. Kenapa sayang? Ni, korang punya. Ini mama punya udang semata. Tak ada. Dibanyakan lah. Dibanyakan. Satu sebab tu tidak.
tu mak. Wah, besar je. Dia ambil sini. Okey, terima kasih. Tu yang abang ni. Jangan kena baju. Dah kena kat seluar dah mak. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai makan celup tepung di Kuala Terengganu. So sekarang kita akan bergerak ke Kelantan, Darul Daya. Around 1 hour 47 5.5 minit. 1 hour 47 minit. Ini dia. Okay, so kita bawa balik coconut shake. Okay, bismillah. Perjalanan daripada Pahang, kampung saya tadi ke sini sebenarnya agak mencabar pasal perjalanan dia sangat jauh. Lagi mencabar bila orang rumah saya dah duduk belakang. So sekejap lagi dia akan melunjuk kaki. So sebarang pertanyaan daripada saya memang akan dijawab dengan bunyi oh. Ya. Padahal saya tengah tanya soalan tu. Tapi jawapan dia akan jawab macam tu lah. Kita bagi dia dalam half an hour. Nanti saya akan tunjuk bukti macam mana cara dia jawab soalan saya tu. Okay, stay tune So, apa function anda kat sebelah ni? Kopi ni. Kopi tai kuku. Mantap. Nice. Hujan ni sekitar kawasan Bacok. Okay guys, so tadi aku beritahu kau sepatutnya ada menyaut kan, tapi tak menyaut. Tak menyaut langsung guys. So tak apalah, kita teruskan je perjalanan insyaAllah. Lagi 20 minit kita akan sampai. Okay, alhamdulillah kita dah pun sampai di Renai Hotel Kota Baru. Ni kau makan duit tu kenapa dia? Lagi mama dia makanan untuk dia Mana nampak ada farmasi tu. Okay, so sekarang kita dah check in dah pun, tapi kita nak tambah lagi 1 malam. Boleh dah ni. Oh, bolehlah aku cari makanan anak aku. Okay, sekejap lagi kita turun cari makanan awak ya. Alright, come. Okay, kita dekat besar kan, terkejut kan. Masuk pintu yang kecil, dia berbesar. Mana budak-budak ni? Belum. Tapi dah check-in. So inilah telefon public phone. Tahu tak? Kena masuk coin dalam tu. Macam kalau ada orang call korang daripada tempat lain. Ni legend ni. Mak ada stiker nak call. Mana boleh? Tak tahulah function ke tak. Cuba angkat, dengar. Cuba angkat. Dengar. Ada bunyi tak? Tak ada? Dah, tutup. Jangan main. Dia kena masuk coin. Oh, sekarang dah pakai iTalk. Oh, itu pakai iTalk. Ini pakai coin. Ini pakai kad dah. Telekom Malaysia. Tu dulu macam dia ada top up. Alright, ni kad hotel. Okey. 19.10 here. Cantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk. Dah sejuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya hall dia tinggi. Ada WhatsApp? Wow. Mana? Wish. Sini. Cantik. Kau tak sabar nak mandi ke?
Charger dekat beg abang tadi. Abang bawa. Alah, suka lah kita. Nantilah dulu. Ya. Tadi diinform ada minibar. So dia kata kat minibar tu boleh ambil lah apa-apa. So ini je lah kan minibar dia. Ada payung. Mesti ada ni. Ada iron. Sejadah. Ada. Saya suka sebab hall dia tinggi macam ni. Cantik. Banyak cermin. Best. Kalau saya bayar nanti masa nak turun boleh tak? Wow, kita dapat high tea. Ni untuk 2 orang makan. Macam-macam ada. Okay. Makan. Yelah. Bye-bye. Abang boleh lah semua. Satu je. Ya abang lah. Okay, abang ya turn. Oh. Alah, lagi sikit tu Zidin. Alah. Apa Kenapa apa alam lah. Bagilah dia try. Tahu. Sama sekali. Oh. Dia jadi macam tu. Tutup. Macam mana dia buat? Okay. Buang angkat. Tak ada tu, tak ada ni. Tak ada ruang. Ya, bapa jalan kan? Pergi testing apa ni? Tak ada betul lah. Oh. So, bapa terlalu kuat. Okey, kita dah buat. Aduh, saya tak rekod pula. Happy ya, terbaik dah nak kalah dia. Dapat. Jari you dah moving tu. Abah lah ni. Belakang sikit je dia. Ni memang yang dapat lah ni. Oh, belakang. Mana ada? Belakang.